Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Sarinah binti Majid daripada SK Iskandar Perdana. Pada hari ini, saya akan membuat pembentangan mengenai inovasi STEM yang telah saya cipta. Projek PBL, Project Based Learning, Bendang Rembayung Skippers. Okey, terima kasih. Semoga pembentangan saya dapat memberi serba sedikit maklumat tentang bagaimana inovasi STEM saya berkembang di sekolah saya. Baik, yang pertama adalah saya pergi kepada pengenalan inovasi STEM. Okey. Nama inovasi saya adalah Project Based Learning Bendang Rembayung Skippers. Baik, apa itu Bendang Rembayung Skippers? Satu projek inovasi yang berasaskan pendekatan Project Based Learning (PBL) yang mengintegrasikan pembelajaran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM melalui aktiviti penanaman padi secara hands-on di persekitaran sekolah. Maksudnya saya telah membina satu laman untuk menanam padi. Okey. Apakah tujuan projek saya sebenarnya? Okey, tujuan projek saya adalah memberi pendedahan awal kepada murid tentang proses penanaman padi, mengaplikasikan pengetahuan STEM dalam situasi sebenar, membentuk murid yang peka, bertanggungjawab dan cintakan alam sekitar. Melalui inovasi ini juga, saya mampu untuk menyemai nilai kerjasama, kepimpinan dan keusahawanan daripada kecil lagi. Apa keistimewaan projek saya? Okey, pembelajaran berasaskan projek PBL, pendekatan STEM secara integrasi, kolaborasi dengan komuniti dan agensi luar di mana saya berkolaborasi dengan pejabat pertanian untuk mendapatkan cara-cara penanaman padi. Okey. Kemudian saya fokus kepada lestarian dan penjagaan alam sekitar. Komponen utama projek saya adalah penyemaian biji benih, bagaimana kita nak menjaga dia, ya, pemerhatian dan murid membuat catatan dan refleksi dan akhirnya kita mendapat hasil inovasi tersebut. Okey. Objektif inovasi STEM. Okay, baiklah. Project based learning ni mengintegrasikan pembelajaran berasaskan projek ni untuk membentuk murid khususnya prasekolah yang kreatif, kolaboratif dan peka terhadap alam sekitar melalui pengalaman sebenar di bendang, ya. Okey, yang pertama dia dapat memupuk sikap cintakan alam, okey. Menanamkan kesedaran dan tanggungjawab terhadap alam sekitar melalui aktiviti penanaman padi. Menggalakkan pembelajaran bermakna. Okey, menghubungkan konsep pembelajaran dengan pengalaman sebenar di bendang secara hands-on, ya. Jadi murid dapat pergi dan lihat sendiri keadaan sebenar bendang tersebut. Okey, membangunkan kemahiran abad ke-21, okey. Mengasah kemahiran berfikir secara kritis, kreativiti, komunikasi dan kolaborasi murid, ya, di mana mereka melihat sendiri bagaimana penanaman padi tersebut berlaku. Okey, memperkenalkan konsep sains dan STEM. Murid meneroka proses pertumbuhan padi melalui pemerhatian, eksperimen dan merekod data. Ia juga membantu meningkatkan keyakinan diri, memberi peluang kepada murid untuk bentang hasil projek dan berkongsi pengalaman dengan yakin. Dan akhir sekali, mengeratkan jalinan komuniti di mana kerjasama ibu bapa, komuniti setempat dan agensi luar khususnya pejabat pertanian demi kejayaan projek inovasi kami. Baik, seterusnya kita lihat panduan penggunaan. Bagaimana projek PBL Bendang Rembayung Skippers ini digunakan, ya. Okey, ia membantu murid untuk menggunakan projek PBL ni secara teratur untuk belajar, meneroka dan mencipta hasil yang bermakna. Yang pertama, perancangan dan penerokaan. Murid membincang dan memilih topik berkaitan padi, ya. Yang kedua, penyediaan tapak dan bahan. Yang ini telah kami memberikan pendedahan kepada murid bagaimana padi itu ditanam dan kami memilih kaedah penanaman padi di dalam polybag. Okey, kemudian murid-murid menyusun polybag tersebut di tapak bendang mini lah. Kemudian penanaman dan pemerhatian. Okey, murid menanam benih padi dengan bimbingan guru, menyiram dan memerhati pertumbuhan setiap hari.
Kemudian murid mencatat dan mendokumentasikan, ya. Setiap murid ada buku scrap tentang padi, ya. Jadi mereka tiap-tiap hari akan menyukat ketinggian pokok padi tersebut. Okey. Kemudian analisis dan pembentangan. Okey, murid akan membuat pembentangan hasil projek tersebut kepada rakan dan guru-guru. Kemudian tindakan refleksi dan tindakan lanjut. Okey, mereka akan menilai pengalaman mereka, apa yang mereka catat, apa yang mereka nampak di laman bendang tersebut. Jadi murid akan digalakkan menjadi lebih aktif, meneroka dan mencuba. Jadi kelebihan projek ini ialah terbentuk pembelajaran yang bermakna dan menyeronokkan di luar bilik darjah. Meningkatkan kemahiran STEM, pupuk nilai murni dan cinta kat alam sekitar. Baik. Seterusnya kita lihat proses penghasilan inovasi tersebut. Pada fasa pertama, kami telah mengenal pasti buat batas asas sawah tersebut. Okay, pada fasa kedua, batas-batas itu disimen dan dialaskan dengan lapik kanvas. Ya. Kemudian pada fasa ketiga, kita pergi kepada penanaman benih padi oleh murid. Kami menggunakan kaedah penanaman dalam polybag. Ya. Itu satu inovasi baru yang kami cipta. Biasanya kita nampak benda dalam keadaan yang berair kan. Jadi kita menggunakan kaedah polybag yang lebih teratur sistem salirannya. Okey, kemudian murid sirah dan mencatat pertumbuhan padi dan pada fasa yang kelima akhir murid akan lihat bagaimana padi itu menghasilkan, bagaimana beras itu terbentuk, ya. Okey. Apakah kelebihan menggunakan polybag? Di sinilah inovasi kami ditekankan, di mana penggunaan polybag ini yang menanam padi adalah lebih baik, mudah dan berkesan berbanding menanam di tanah sawah. Okey, bila kita tanam dalam polybag, ia mudah dikawal dan lebih teratur. Penjagaan lebih mudah, kurang rumpai dan perosaklah, serangga perosak, menjimatkan air dan baja. Ya, ia boleh dilakukan di kawasan yang terhad. Maksudnya bendang kami taklah besar, kecil dan ia lebih senang untuk dijaga. Hasilnya lebih bersih dan konsisten. Okey, kalau kita lihat kalau padi ditanam di sawah, penjagaannya lebih mencabar. Sebabnya rumpai dan perosak lebih banyak, penggunaan baja dan tenaga yang lebih tinggi. Okey, sukar kita nak kawal pertumbuhan dia. Perlu kawasan yang luas. Hasil tidak menentulah, maksudnya kita tak boleh nak jaga sebab kawasan dia terlalu luas. Okey, manfaat kepada murid, murid dapat meneroka dan memahami proses penanaman padi secara hands-on, ya. Okey, mengembangkan kemahiran STEM, komunikasi serta kerjasama lah. Okey, ia juga bantu meningkatkan keyakinan diri murid. Okey. Kalau kita lihat proses penanaman padi dalam polybag tersebut, kita boleh lihat mula-mula murid menyemai benih, penjagaan dan pemerhatian siram. Okey, kemudian kita pindahkan anak benih tersebut ke dalam kawasan tapak bendang tersebut, penjagaan rapi dan pemajaan, pertumbuhan yang optimum. Okey, pemerhatian perekotan data tu senang dibuat. Maknanya hari-hari murid akan mengukur ketinggian pokok padi tersebut. Okey, baik. Seterusnya. Baik. Seterusnya kita lihat kepada apakah impak positif inovasi STEM yang saya cipta. Baik, projek ini sebenarnya memberi banyak manfaat kepada murid dari segi pembelajaran, kemahiran dan pembentukan sassia dalam suasana yang menyeronokkan dan bermakna. Baik, yang pertama pengetahuan yang bermakna di mana murid belajar tentang proses penanaman padi daripada awal hinggalah menuai secara hands-on. Kemahiran STEM dan penyelesaian masalah. Murid dapat mengaplikasikan kemahiran STEM, teknologi, kejuruteraan matematik dalam situasi sebenar seperti menyiram, menyemai, mengukur pertumbuhan. Yang ketiga, meningkatkan minat dan motivasi murid lah. Aktiviti yang menarik ni dan seronok menjadikan murid lebih bersemangat untuk belajar dan meroka alam sekitar. Jadi murid akan tertunggu-tunggu untuk aktiviti di luar bilik darjah. Yang keempat, nilai murni dan sasiah terbina. Murid belajar sabar, bertanggungjawab, bekerjasama. Bagaimana untuk menghargai alam sekitar. Dan di sini kita boleh ingatkan bagaimanakah usaha dan keringat petani-petani di luar sana untuk menghasilkan beras. Ya. Kemudian kemahiran komunikasi dan kolaborasi. Murid berbincang, bekerjasama dan membentangkan hasil projek melalui poster, buku scrap dan pameran dengan yakin.
Kesedaran tentang kepentingan makanan asas. Jadi melalui cara ini murid lebih cakna tentang nilai dan kepentingan makanan asasi negara kita serta menjaga sumber semula jadi. Jadi kita boleh terapkan nilai pada murid. Makanan asasi negara kita di Malaysia adalah nasi, ya. Okey, kemudian semangat keusahawanan dan kreativiti. Murid berpeluang menghasilkan produk dan aktiviti berkaitan pertanian yang boleh menjadikan pembelajaran dan keusahawanan. Erti kata lain, daripada kecil lagi kita telah memupuk murid-murid ini tidak lupa jasa-jasa usahawan-usahawan kecil yang mengusahakan beras ini. Padi yang menjadi beras. Aktiviti luar kelas ni menggalakkan pergerakan, menyihatkan badan dan mengurangkan tekanan. Jadi di sini murid tak bosan duduk dalam kelas, mereka lebih suka untuk pembelajaran di luar kelas, ya. Dan impak komuniti dan pendidikan yang mampanlah. Mengukuhkan hubungan antara sekolah, ibu bapa dan komuniti setempat serta agensi luar. Jadi kita berkolaborasi dengan agensi pejabat pertanian. Kita mendapatkan khidmat nasihat daripada pejabat pertanian, bagaimana cara penanaman dan bagaimana padi tersebut dihasilkan dengan baik. Okay. Seterusnya kita lihat pada pengiktirafan inovasi STEM inilah. Okay. Project based learning ni, Bendahara Melayu Skippers ni telah mencuba nasib dan telah berkecimpung dalam bidang inovasi ini dan telah menyertai dalam pelbagai pertandingan inovasi peringkat kebangsaan antarabangsa sebagai bukti komitmen murid dalam berinovasi, berkolaborasi dan memberi impak positif kepada komuniti. Kalau lihat pertandingan yang telah kami menyertai adalah Borneo International Innovation, Virtual Innovation Competition dan STEM ICE National Virtual STEM Innovation Competition. Okay, ini adalah antara pertandingan yang kami cuba membawa idea inovasi kami dan alhamdulillah kesemua-kesemua pertandingan ini telah kami memenangi anugerah emas dan perak. Dan kami juga menyertai pelbagai pertandingan dalam peringkat sekolah maupun daerah dan kami memberi pendedahan awal kepada murid dalam penglibatan dunia STEM ini. Okay. Apa yang kami lakukan ialah kami melakukan sebaran inovasi melalui kaedah QR code. Ini adalah satu item tambahan, tambah baik inovasi saya. Melalui QR code, semua maklumat aktiviti dan bahan pembelajaran PBL Bendang Rembayung Skippers boleh diakses dengan mudah oleh ibu bapa, komuniti dan agensi luar. Ketelusan, ya, perkongsian dan kolaborasi menjadi lebih efektif dan menyeluruh. Ini adalah perancangan masa depan saya di mana semua maklumat-maklumat tentang projek ini kami akan merekodkan, ya. Jadi manfaat kepada ibu bapa boleh pantau apakah aktiviti-aktiviti pelibatan anak dia di sekolah khususnya dalam program aktiviti PBL. Dan ia mewujudkan komunikasi yang lebih eratlah dengan guru dan sekolah. Kemudian manfaat kepada komuniti, menggalakkan kolaborasi dan gotong royong komuniti. Jadi dengan adanya tapak projek based learning ni, kita boleh mengadakan gotong royong, memberi pendedahan kepada ibu bapa dan komuniti setempat. Dan kami juga mampu menjadi inspirasi kepada sekolah lain, komuniti luar untuk mengaplikasikan inovasi yang sama. Baik. Akhir sekali, kami ada cadangan tambah baik inovasi 3R sekitar tapak PBL lah. Bendahara Rembayung Skippers ni cadangan saya untuk menambah eco compostation, eco rain collector, bird scarer, eco ingredient bottle dan tayar terpakai. Ini adalah cadangan untuk saya menambah baik inovasi 3R di sekitar tapak PBL saya. Baik, itu saja pembincangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.